Bateri iPhone bawah 80% patut tukar ke ataupun tak ada masalah pun sebenarnya? So untuk video hari ni, jom aku explain sikit pasal bateri iPhone. Ok, pertama sekali battery health. Battery health ni apa? So ibaratnya battery health ni kira korang punya kesihatan bateri iPhone tu lah. Contoh bila korang baru beli iPhone kan, yang baru keluar daripada kotak macam ni, bateri dia memanglah 100% sebab tak guna lagi kan. Tapi bila lama kelamaan kita guna iPhone tu, dia punya bateri makin lama makin turun. So bila dah cecah bawah 80%, Apple sendiri yang akan bagi warning yang korang punya bateri ni dah nak kena servis ataupun nak kena tukar. So apa jadi kalau bateri dah bawah 80%? Actually dia sebenarnya depends jugalah dekat korang punya penggunaan. Contoh macam ada yang 70%, ada yang 74%. Tapi kebanyakannya benda ni terjadi dekat bateri-bateri yang bawah 80% lah. Jadi berkemungkinan korang perasan korang punya phone tu dah jadi lembab, dah jadi lag. Kadang-kadang nak buka apps pun lembab kan. Bila dah loading lama baru nak buka. Ataupun kadang-kadang korang charge and then baru pakai berapa jam dah bateri dah drop teruk. And worst case scenario, kadang-kadang phone tu dia boleh shut down sendiri. Tapi kenapa benda ni jadi? Apa kena mengena bateri dengan performance phone korang ni? Ini sebab sistem Apple sendiri dah throttle dia punya performance untuk jimat bateri. So bila patut tukar bateri? Korang patut tukar bateri bila korang dah rasa korang punya phone ni dah panas tau, dah panas, dah start overheat. Dia punya panas tu bukan panas yang sikit-sikit tau, dia punya panas yang melampau. Even korang buka IG pun dah terasa dia punya panas tu. Time tu lah korang kena start tukar korang punya bateri. Tapi kalau korang rasa biasa je, performance pun tak adalah teruk, rasanya ok lagi, boleh lagi biar. Tapi macam aku cakap tadi, dia depends on korang punya penggunaan jugalah. Kalau macam lagi heavy korang guna, lagi cepat lah tukar. So kalau macam korang guna yang biasa-biasa setakat tengok YouTube, main IG, so tu tak ada masalah pun. Ok, kalau nak tukar bateri OEM ke bateri original, yang mana lagi ok? Bateri iPhone kalau original Apple memang harga dia agak keras sikit lah, agak mahal sikit. Range harga dia actually dia depends on model apa yang korang guna. Tapi kebanyakannya harga dia dalam 300, 400 ke 600 ringgit pun boleh cecah. Tapi kalau korang ada budget and korang ok dengan harga yang macam tu, then why not tukar je lah ke Apple yang original kan. Tapi kalau korang tak ada bajet yang besar macam tu, nak pakai bateri OEM pun tak ada masalah, boleh juga. Yang penting korang kena cari technician yang betul-betul trusted untuk tukar korang punya bateri phone ni. Ok, so final thoughts aku mengenai bateri iPhone ni. Sebenarnya bateri iPhone ni nak kata teruk ke tidak ke, macam aku cakap tadi, dia depends korang punya penggunaan phone juga. Ada yang cakap jangan charge sampai 100%, kalau boleh biarkan 80%. And ada juga yang cakap kalau bateri tu dah nak habis, kalau boleh charge terus, jangan biar dia kosong. Sebenarnya benda ni dia terpulang. Dia terpulang kat diri masing-masing nak guna macam mana. Tapi at the end of the day, kalau korang rasa bateri korang tu dah low gila, performance pun dah drop, apa salahnya tukar bateri yang baru. Sebenarnya lah ini pendapat peribadi aku sendirilah. Kalau korang beli phone korang ni mahal-mahal kan, korang guna je lah macam mana sekalipun. Sebab nanti kalau bateri ni dah drop, tukar je lah yang baru. Sebab takkanlah korang nak kena jaga all the time korang punya bateri ni. Itulah, mana ada masa kita nak tengok kan. Ok, so macam biasa, kalau korang rasa video ni bermanfaat and informatif, jangan lupa like, share and subscribe. Ok, jumpa korang dekat next video.